Filem Tears of Gaza bukan sahaja meninggalkan impak besar kepada penonton antarabangsa tetapi membongkar kejadian sebenar kekejaman rejim Yahudi terhadap rakyat Palestin. Kecewa dengan sikap masyarakat dunia yang melupakan penderitaan rakyat Palestin, Pengerusi Pertubuhan Keamanan Sedunia Perdana GPO Tun Dr. Mahathir Mohamad berharap tayangan filem ini dapat memecahkan dasar kepungan Israel ke atas Gaza. Bagaimanapun, Tun Dr. Mahathir tidak menafikan dunia barat dan mereka yang menyokong Israel tidak akan percaya kandungan filem dibuat dalam situasi sebenar. Mengaitkan apa yang berlaku dalam filem ini dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyokong penuh usaha melindungi keselamatan Israel seperti mana dalam temu bual dengan The Wall Street Journal, ia disifatkan sebagai amat berbahaya dalam konteks mempertahankan kedaulatan negara. Kalau kita boleh tunjuk, kita tunjuklah. Tapi ada setengah orang, dia punya pendirian dah dia tentukan. Kalaupun dia tengok yang ni, kata, oh ini filem, sengaja dibuat. Dia memang nak sokong Israel. Tun Dr. Mahathir Mohamad bercakap kepada media selepas merasmikan Festival Filem Palestin Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pengasas Viva Palestina George Galloway berkata, selain Malaysia, filem ini dijangka akan ditayangkan di Indonesia, Australia, New Zealand dan India serta lebih 20 buah negara lain. That if everybody in the world just saw this film, they didn't hear another speech, they didn't read another book, just watch this film, nobody could be in any doubt that what has happened to the Palestinians is one of the greatest crimes of the last century, and that the people responsible for it must be held accountable here in this life and surely on the day of judgment in the other life, and that those who have collaborated with it. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan KPKK, Datuk Kamarudin Syaraf ketika ditemui berkata, apa yang berlaku di Palestin dijadikan tauladan di negara ini. Keadaan dan situasi yang ditunjukkan tadi adalah satu situasi yang benar-benar berlaku kalau kita tidak jaga negara kita dengan baik. Itu pandangan saya. Tayangan dibuat di Golden Screen Cinema GSC Pavilion selama 3 hari. And we'd like to invite Dr. Mahathir to hand over the wheel. Majlis